Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak share cara nak menggunakan circular saw. Sebenarnya saya buat video ni nak share lah cara betul, cara macam mana kita nak gunakan circular saw. Saya rasa masih ramai lagi yang tak apa nak tahu, main potong saja kan. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam video ni. Bukan sekadar nak gunakan circular saw ni saja. Mungkin ada beberapa lagi teknik-teknik yang tuan-tuan boleh follow lah. Dekat sini saya ada scalping board yang berukuran 8 kaki. Sebenarnya kita boleh je potong terus pakai table saw. Tapi masalah bengkel saya ni sempit. Jadi table saw nak potong 8 kaki dia tak boleh. Jadi terpaksa gunakan circular saw lah. Terpaksa tau. Okey. Kita pergi dulu dekat apa yang barang-barang yang saya gunakan saya nak potong board ni. Kat saya ni saya ada sebuah miter saw pula. Ni circular saw. Circular saw yang blade 7 inci. Okey, brand daripada Okas. Dan untuk blade circular saw ni saya pakai blade 7 inci Bosch. Dia 60T. Thickness 2mm kot. Lupa dah. Boleh lah tuan-tuan nak pakai blade brand apa pun tak kisah. Tapi yang saya pakai ni blade Bosch lah. Dah lama jugalah, dah setahun kat 2 tahun apa dah pakai blade ni. Tak bertukar lagi. Tapi alhamdulillah lah masih lagi performance lagi lah. Okey. Selain miter saw, selain circular saw, kat sini saya ada satu fence, panggil dia circular saw guide. Ni pun banyak membantu jugalah saya punya kerja-kerja saya. Sebenarnya saya minat sangat, teringin juga nak pakai track saw. Tapi masalah track saw tu dia keras sikit lah harga dia kan. Cuma mampu yang pakai macam ni je lah. Okey. Ini yang saya beli ni dia 4 kaki berapa lah? 128mm kot. 1200 berapa dah. Oh sorry, dia 57 inci. Dia ada sikit lagi yang pendek. Tapi saya banyak, kadang-kadang kalau nak beli 2-3 berjenis mungkin modal pun kan. Jadi saya beli yang panjang terus. Cuma ada seksa sikit lah pakai. Kalau macam kita nak potong board pendek ni, dia agak berat sikit lah. Tetapi kalau tuan-tuan yang banyak duit, bolehlah beli yang banyak jenis dia punya panjang dah kan. Mungkin senang sikit lah. Ataupun kalau banyak duit, terus beli track saw je, senang kita. Okey. Kemudian macam biasalah kita perlukan measurement tape. Kemudian ni T-square ni. T-square boleh, L-square pun boleh. Ni sekadar prop prop lah. Sekadar alat membantu je lah. Kemudian clamp. Ni goggle ni jangan lupa. Spek mata ni. Habuk, sebab habuk kan, kita tak nak mata kita tu masuk habuk. Silap habuknya pasal masuk mata, habis cedera kan. Saya ingat potong ke apa ke, injured. Okey. Lagi macam biasalah, pensel, calculator. Nanti saya tunjukkan. Ada penting juga pakai calculator tak? Kalau tuan-tuan rajin nak tolak bahagi, macam saya tak nak serabut-serabut kepala otak. Terus pakai calculator je, senang. Okey. Apa ni? Okey. Sebelum kita menggunakan miter saw, circular saw, kita pastikan dululah kita punya blade ni, kalau kita nak potong straight lah, pastikan kita punya blade ni betul-betul angle lecun lah. Kalau kata 45 tu, pastikan dia betul-betul 45. Kalau kita tak dapat 45, boleh adjust lah. Dekat circular saw pun biasanya dia ada je tempat angle ni untuk kita potong berapa sudut yang kita nak kan. Dan satu lagi, dia ada tapak dia, kita boleh sama ada kita nak drop ataupun kita nak naikkan lagi. Ni kira paling tinggi sekali lah, maksimum. Okey, kalau untuk brand Okas ni dia punya maksimum, dia punya blade drop sebanyak 60mm.
60mm maksudnya kalau kita gunakan, kalau kita nak potong kayu yang thickness dia 50mm tu 50 55 lebih bawah daripada 60mm tu lepas lah kalau kita nak gunakan blade yang 7 inci ni. Okey, sebelum kita nak potong ni, pastikan kita drop dulu kita punya tapak dia ni, sebab nanti saya tunjukkan kenapa. Nanti dia tersangkut dengan kita punya circular saw guide ni. Dropkan sikit, lebih kurang dalam 40mm lah. Ni dalam 40mm, 50mm ke? Okay. 50mm okey kot. Okey, lepas tu ketatkanlah kita punya tapak ni. Alright. Okey. Okey, di hadapan saya ni ada scraping board plywood nyatuh yang ditampal dengan 18mm blockboard. Sebab saya nak efek nyatuh ni kat depan. Saya ada projek nyatuh. Jadi inilah saya tampalkan atas ni. Jadi aduh benda cakap Jadi kita nak potong je lah. Okey. Alright. Ini dia punya muka yang cantik. Di atas ni dia ada apa? Ada ply nyatuh tadi tu. Dan di belah bawah yang tak bertampal lah. Ini blockboard lah. Blockboard yang kosong tadi. Okey. Kena ingat, kalau kita nak gunakan circular saw ni, kalau kita nak satu macam ini muka cantik, kalau kita potong terus macam ni, nanti board ni akan chipping lah. Dia akan pecah-pecah. Kalau kita tak, dia akan pecah-pecah. Jadi kita kena pusingkan. Pusingkan kita punya board macam ni. Jadi barulah bila kita letak kita punya circular saw ni, yang kalau kata nak chipping pun, chipping belah bahagian dalam lah, bahagian permukaan yang kita akan, sama ada kita kepit dengan board lain ataupun tersorok lah. Jadi kalau nak ni, pusingkan dia dulu. Macam tu lah. Sama juga macam kita tengok kita gunakan table saw lah. Kalau table saw, dia punya motor dia macam ni kan. Dia punya mesin dia macam ni lah. Jadi kita akan potong. Ini kalau kita tak pusing board lah. Sebab tu metal saw table saw dia buat macam tu. Jadi kita potong yang atas, dia akan cantik. Kalau kita nak potong ni, kita terbalikkan. Ni yang ramai yang tak tahu ni. Main apa, ikut suka potong je kan. Bukan apa, sebab kita macam saya lah, saya buat kerja kabinet. Kalau boleh kita punya potongan tu nak betul-betul kemas lah. Chipping-chipping apa semua tu, selagi boleh sorok, kita sorok. Macam tu. Alright. Sebelum ni kita kena ukur dulu lah berapa yang kita nak. Okey. Kebiasaannya ni board yang datang pada kilang lah. 8 kaki kan. 8 kaki di tepi-tepi dia mungkin akan chipping lah, ataupun pecah-pecah, ataupun tak cantik, ataupun kembang. Sebab dia turun pada macam-macam keadaan kan. Duduk daripada kilang, duduk terketuk dengan apa-apa, tersagat ataupun terberetuh dengan apa-apa, dia akan kemek lah. Jadi yang belah-belah yang first ni kita akan cuci dulu. Okey, untuk cuci dia ni saya akan ukur 11mm. Tuan-tuan nak pakai 10mm pun boleh juga, tapi saya suka gunakan 11 lah. Pastikan kita punya ukuran board tu jangan, kalau kita rasa kita nak cuci, pastikan dia jangan terkurang lah daripada ukuran yang kita nak. Okey, dekat sini daripada sini saya akan ukur 11mm. Kemudian ambil T-square ataupun L-square, tanda atas bawah. Jadi sebab dia kenapa saya masukkan ke dalam, sebab yang kita nak cuci belah sini kan. Dia yang lebihkan ke dalam tu disebabkan kita punya, nanti saya akan pasang saya punya circular saw guide ni dulu. Okey, dah settle ni, dah pasang. Okey. Itulah yang senangnya kita pakai circular saw guide ni.
dia ada clamp dekat belakang dia. Jadi macam kita rapatkan dia punya clamp dia tu. Lepas tu kita angkat lah dia punya ni clamp ni, bagi dia grip board dan boleh kata kuat lah. Okey, bagi sesiapa yang tak ada guide ni, boleh pakai board lah kot. Pakai board ke pakai kayu ke, sama ada kita clamp ataupun kita screw daripada atas kemudian buka balik. Kalau ada ni mudah lagi lah pekerjaan kita. Itulah kalau tuan-tuan rasa selalu projek tuan-tuan memerlukan hanya cuma menggunakan kayu-kayu yang ataupun board-board yang saiz kecil-kecil, tuan-tuan boleh lah beli yang pendek-pendek punya. Kalau macam saya beli panjang terus lah, sebab saya banyak nak guna. Saya punya saiz tak menentu. Okey. Saya punya miter saw ni, circular saw saya. Saya punya table kerja ni, workbench saya ni special sikit lah. Dia ada plug 2 kat sini. Rajin buat lah. Jadi senang, pucuk kat sini, kita boleh buat kerja apa-apa yang nak. Sama ada kita nak guna router ke, trimmer ke, mesin sanding ke, mudah. Dan saya punya meja ni pun boleh kata agak berat, solid lah. Jadi dia tak susah nak bergoyang lah. Ni saya akan tunjukkan dulu. Yang kita nak potong, nak cuci sikit lah. Yang ni bukan saiz benar lah yang saya nak. Saya cuma nak cuci je. Jadi saya masukkan ke dalam 11mm. Disebabkan kita tengok lah, kita punya tapak circular saw ni, dia kan tepi ni yang tepi ni dia akan menahan tertahan dekat dengan kita punya circular saw guide ni kan. Jadi tu yang kena masukkan ke dalam sikit lah. Okey, saya masukkan macam ni sebab tapak dia agak lagi luas lah. Berbanding kalau saya pusing belah sini, dia terlalu dekat sangat dengan blade kan. Jadi saya kurang dapat tapak dia tu. Mungkin berkemungkinan kita punya circular saw ni bergoyang-goyang ataupun boleh datangkan kecederaan lah. Tapi kalau kata tak ada pilihan, terpaksa, tuan-tuan boleh fikirlah macam mana cara yang mudah sikit tuan-tuan nak guna. Sama ada support lagi sebelah kayu ke apa ke. Okey. Tapi kalau buat macam ni, lebih selamat lah. Lebih selamat, tapak dia pun luas. Jadi mudah lah kita nak ni. Ingat saya cakap kalau kita nak permukaan yang cantik tadi belah bawah, dan atas ni dia chipping sikit tak kisah, sebab akan tersorok. Board ni kita kena pusing lah. Okey, ni ada ada penambahan sikit. Baru dapat. Tadi tak jumpa ni, baru jumpa. Okey, kalau kita tak tahan, tak ada apa-apa yang tahan ni, kita punya guide ni akan suka terjatuh-terjatuhan sebab dia berat pada depan ni. So saya buat macam ni lah. Ambil satu kayu, colok sini, clamp. Bagi dia tahan sikit lah supaya kita punya guide ni tak terjatuh ke bawah. Alright, sebelum nak start, pastikan kita gunakan goggle lah. Spek mata. Spek mata ni saya beli dekat Shopee. Bagus spek mata ni. Dia berapa? Cuma harga dia mahal sikit lah, dalam 17-18 ringgit macam tu lah. Tetapi tahan lama. Dia susah. Dia scratch. Dia ambil masa lah nak scratch. Dia scratch juga, tapi dia tak kelabu lah. Tahan lama ni. Lepas tu tepi dia ada macam ada cover sikit untuk elakkan habuk masuk. Kemudian dia agak kuat juga lah. Tak nak patah kan, tapi dia kuat lah. Saya banyak kali dah terjatuh terpijak. Tapi alhamdulillah masih boleh pakai lah. Siapa yang berminat, nanti saya sharekan link. Bagus, tuan-tuan patut ada satu Google macam ni. Dia satu nampak smart juga kan. Dia pun ada macam-macam pilihan warna. Sama ada putih, warna clear, warna hitam sikit pun ada, warna biru, warna kuning, macam-macam colour ada lah. Tapi kalau kita nak buat kerja kayu ni, pakai yang clear lah. Senang sikit kita nak nampak tulisan-tulisan ataupun garisan-garisan kita kan. Okey. Okey, sebelum nak start menggunakan circular saw, ini saya pesan lah, kalau kita nak menggunakan mesin-mesin yang ada mata, seboleh-bolehnya jangan pakai glove. Itu sangat berbahaya lah. Tambah-tambah table saw, itu pantang tok nenek. Biar kita tangan kita kosong macam ni lagi baik. Sebab apa? Andai kata kita
dalam keadaan yang tak sangka kan. Kita punya respon cepat tau. Mungkin kita tersentuh sikit je, kita dah spontan kan, kita tertarik tangan kita. Kalau kita menggunakan glove, risaunya glove dia kadang-kadang ujung dia tu berbulu-bulu, boleh tersangkut, dia akan tarik tangan kita. Tarik tangan kita sampai menyebabkan kan. Jadi seelok-eloknya kita gunakan tangan kosong lah. Ataupun tuan-tuan boleh cari glove yang tak berbulu, bukan kain, itu mungkin okey lah. Tapi saya lebih selesa menggunakan tangan kosong macam ni. Okey. Alright, untuk potong, ingat tadi kita dah ukur 11 mm ke dalam. Pastikan tepi tapak skelesor kita ni bersentuhan dengan ni. Kita boleh grip, sebenarnya banyak cara lah. Kita boleh grip sini. Jangan risau, jangan takut. Kita grip tangan kita tepi ni. Jadi kita tolak sambil kita kontrol lah kita punya sorongan skelesor kita ni. Alright. Dan lagi satu saya nak pesan, pastikan blade kita tajam lah, sentiasa tajam. Janganlah sampai blade tak nak terlalu tumpul sebenarnya agak bahaya lah. Yang tu dia boleh kick, sama ada kickback ataupun kita punya potongan hangit ke cantik. Jadi kalau boleh pastikan kita punya blade ni tajam. Kalau tak tajam boleh hantar asah sebenarnya. Ada kedai-kedai yang boleh buat asah mata, satu mata 15 sen, 2 kupang, 2 kupang macam tu lah dia punya harga. Hantar asah bagi dia sentiasa tajam. Okey, lagi satu, kalau kita nak potong buat, pastikan kita elok kita menggunakan sekelosor yang saiz besar sikit lah. Jangan kita menggunakan marble cutter. Contoh yang macam ni. Ini dia memang ada juga mata yang macam ni. Sebenarnya benda ni sangat-sangat bahaya. Dia banyak kali terjadi dia menyentak ataupun kickback orang panggil kan. Kalau boleh jangan pakai mata yang macam ni. Marble cutter yang saiz kecil-kecil macam ni untuk mata geraji. Kalau kita nak potong tile tu tak apa. Memang tile tu memang dia lah, sebab nama dia pun marble cutter kan. Bukannya sekelesor. Walaupun dia ada jual blade macam ni, sebenarnya sangat bahaya lah. Saya cerita atas pengalaman lah. Dah banyak kali sangat terjadi. Elokkan gunakan ni lah. Nak potong kayu, cari sekelesor yang besar sikit, 7 inci. Yang tu lebih selamat lah. Dan satu lagi, ini dia payah sikit lah nak jadi. Dia sebab dia berat, dia payah sikit lah. Dia nak tertendang kan. Okey, jom kita start potong. Alamak, api lupa nak on. Okey, pastikan kita punya tapak dia ni rapat dengan kita punya fence guide ni. Wire pun kita kena pastikan. Kalau tuan-tuan rasa nak pakai yang cordless pun lagi baik. Cuma kalau kita pakai power cord ni, dia punya api dia tu maintain lah kan. Kalau pakai cordless ni masalah bateri lah. Kalau kita charge penuh okey lah. Kadang-kadang kita dah charge penuh, bateri nak kong lah kan. Kadang-kadang terberhenti kan, fed up macam tu kan. Jadi terpulang mana-mana lah. Kalau ada cordless, pakai cordless. Kalau pakai power cord, cuma kalau pakai power cord, kita punya wire ni sentiasa kena peka lah kat mana dia duduk. Okey, jom kita start. Saya dah terlupa. Sebenarnya kita kena angkat kita punya tapak ni tadi. Sebab dia akan tersangkut pada fence ni. Dia tersangkut. Itu yang tapak tu kena naik kan. Kalau macam okas punya tapak, tempat ejah tapak dia senang. Dia ada hitam kat sini kan. Lepas tu kita turunkanlah kita punya tapak sikit. Lebih kurang dalam 40 mm ataupun 1,5 inci kan. Kemudian tolak ke bawah, bagi dia grip ketat betul-betul. Kalau dia loose, tuan-tuan boleh adjust lah. Nanti tuan-tuan kalau beli, tuan-tuan boleh tengok lah. Dia ada tempat adjust kan. Kalau macam okas macam ni lah, grip dia sangat kuat. Okey, ni lah dia tersangkut yang ni. Sebab tu kita kena naikkan tapak dia sikit.
disebabkan saya dah terpotong 2 kali, jadi dia punya sebab terberhenti tadi kan, jadi dia agak rosak sikit lah. Nampaknya saya kena adjust sikit, bagi dia masuk ke dalam lagi sikit. Saya punya potongan sebenarnya masih cukup lagi, sebab saya nak pakai saiz dia 23, 28. Kalau saya masukkan ke dalam sikit lagi pun tak ada masalah lah. So ini tak payah ukur lah, agak-agak lah kan, agak masuk dalam 5mm ke. Janji depan dengan belakang sama lah. Sebab ni dia dah rosak, jadi saya akan potong lebihkan lagi lah. Okey, grip dia duduk atas meja elok-elok. Okey, kali ni saya tak nak cakap apa sangat, saya terus potong lah. Kita stop lagi kan. Pastikan semuanya clear. Okey. Okey, start. Jadi saya dah dapatlah satu saya dah dapatlah satu potongan yang cantik. Cuma macam saya cakap lah, kalau kita punya sekelosor duduk atas, bahagian yang chipping tu memang duduk atas ni lah. Yang bahagian bawah ni insyaAllah dia punya potongan dia cantik. Tapi yang ni kita menggunakan block board, sebenarnya tak ada masalah sangat. Kalau block board ni dia masih lembut, kita sanding je lah. Kecuali kita gunakan chipboard. Chipboard tu dia punya chipping tu memang tak boleh buat bincang lah. Okey. Ini dah settle. Buka lah kita punya fans ni. Oh, panjang juga video ni. Saya ingat nak buat simple-simple je. Alright, tadi saya terlupa menggunakan clamp. Itulah saya elok-eloknya kita clamp dulu. Sekejap, nak masuk dalam video tak? Masuk. Okey, sepatutnya kita clamp dulu lah supaya kita punya board ni tak bergerak. Tetapi board ni berat, dia masih lagi boleh tahan lah, tak bergerak sangat. Okey. Kemudian kita pusing. Saya nak dapatkan ukuran yang saya nak, 23, 28. Pastikan yang cantik duduk bawah. Okey, kat sini saya akan ukur dulu. Saya berapa ukuran yang sebenar yang saya nak. Okey, untuk measurement tape saya, sekejap saya gunakan brand Irwin. Sebenarnya saya percaya bukan percaya dua lah. Kita kena cari yang okey sikit lah kita punya measurement tape. Sebab kalau kita pakai yang Cokia, dia ada beberapa kejadian lah, kita punya ukuran tu dia tak sama. Contoh kalau kita gunakan tape ni, dia akan terlebih 2 ke 3 mm. Memang kita boleh accept lagi dalam, kalau dia punya plus minus dia punya kekurangan dia 2 ke 3 mm tu. Tetapi kalau boleh, saya kalau buat kabinet, kalau boleh saya nak tepat. Itu baru cantik sikit lah kita punya hasil kerja kita. Jadi itulah, kalau kita nak dapat pun, barang kita nak guna pun, kalau boleh pastikan dia berkualiti sikit lah. Dia ada measurement tape yang dia punya ukuran tak sama. Saya dah banyak kali kena lah. Saya setakat ni saya pernah cuma ada guna 2 je measurement tape yang pernah saya pakai lah, yang saya rasa elok, Stanley dengan Irwin. Cuma Irwin ni dia keras sikit lah harga dia, dalam 50 lebih. Yang ni 8 meter, 26 kaki. Sama juga dengan Stanley. Okey, kita ukur dulu. Saya akan ukur dulu berapa ukuran yang saya nak. 2328. 2328. Tuan-tuan tak nampak tak apa kot Okey, 2328 ni ukuran yang sebenar. Okey, untuk gunakan measurement tape, saya banyak kali ternampak. Bukan banyak kali nampak lah, ada sesetengah yang masih baru-baru, dia kalau boleh nak pegang measurement tape kan, dia nak pegang macam tu. Dia sampai tangan dia paksa macam tu. Padahal kita, bila kita dah ambil tape, kita letak, kita tarik macam tu kan, kita boleh je pusing tape kita macam tu.
Jadi ada masalah tak? Kita masih boleh kontrol kita punya ni. Tape ni dia punya yang berat ni letak sini. Tak adalah sampai nak kena dua tangan macam tu kan, sampai nak jenuh bersilat kan. Kita ada teknik dia, guna macam ni. Jadi kalau kita ukur macam ni, kalau orang lain tengok pun kata ni tukang ni memang ada skill lah kan. Syok orang tengok pun syok kalau kita walaupun benda-benda simple-simple macam ni. Okey. Dah selesai. Okey, 2328 sekejap 2328. Okey. Dekat sini saya cakap tadi, ini yang pentingnya menggunakan kalkulator. Kat sini yang pentingnya tu gunakan kalkulator. So yang kita nak potong nanti sini. Sini kan. Apa saya buat garisan dulu lah bagi tuan-tuan, bagi nampak lebih clear. Okey, ini ukuran sebenar yang saya nak. 2328. Yang ni bahagian yang tak nak lah. Okey. So 2328 kita tolak sebab kita punya tapak ni kan dia terlebihan. Jadi dia akan, kita kena ukur untuk pasang fence circular guide tadi. Kita kena ke dalam sikit lah. Jadi 2328 kita tolak 96 mm. Jadi 2232. Okey. Kenapa 96 mm? Jom kita try buka dulu kita punya ni. Saya tunjuk sekejap. Sebelum tu baik kita tutup dulu kita punya ni. Nanti jadi apa-apa hal yang tak ingin ni. Okey. Kenapa 96 mm? Saya dah ukur siap-siap dah jarak dia. So daripada blade sampai ke tepi sekali, sampai ke atas ni lah, dia berukuran 96 mm. Tu yang saya buang 2328, kita tolak 96. Ini tak pastilah. Kalau kata brand circular saw brand lain, tuan-tuan boleh ukur sendirilah berapa dia punya jarak betul kan, dia punya tepi last tapak circular saw ni. Kalau macam Okas yang saya punya ni, dia 96 mm. Okey. So saya dapat tadi 2322. Ataupun tuan-tuan boleh ukur lah macam ni, 96 mm. Tapi saya tak suka sangat ukur yang macam ni. Sebab ukur macam ni dia, kita tak pasti tau ukuran kita ni betul atau tak. Macam ni kan, tak pasti ukur ke tak. Kadang-kadang dia terlebih sikit lah. Jadi saya suka ambil pada jarak yang ujung, sangkut tapak kita punya measurement tape ni. Measurement tape kita kan dia ada bergerak-bergerak ni kan. Jangan ingat dia tak ada fungsi. Sebenarnya ada fungsi dia. Tak apalah, nanti saya ceritakan lebih detail pasal measurement tape. Kita buat ukuran dulu. Takut video ni jadi panjang sangat, tuan-tuan bosan pula. Okey. So yang saya dapat tadi 2322. 2232. Nombor yang banyak kali bersebut kan. Kadang-kadang 2232, 2322. Jadi macam keliru kan. Kena peka jugalah. Kepala otak tu jangan, kena fokus lah. Okey, 2232 dah dapat. Ambil ni fence apa? Fence pula. T-square ni. Jadi kita punya circular saw guide tadi akan duduk kat sini lah. Okey. Ni lah circular saw ni, dia kita boleh adjust ni lah. Kemudian baru kita clamp sekali kan. Okey, pastikan garisan yang betul. Jangan tersalah ambil garisan pula. Alright. Ingatlah, jarak daripada sini sampai ke sini 96 mm lah. Ini ukuran yang sebenar. Cuma tu lah 96 mm. Jangan lupa. Okey. Sekejap saya cari angle yang sedap sikit.
baru nak guna klem. Saya gunakan Irwin ni. Irwin ni harga dia mahal tapi sangat-sangat cepat lah. Dia quick release kan. Quick release, senang, cepat saya buat kerja. Sekala kalau kita buat kerja kabinet tu, cik boleh carilah brand-brand barang-barang yang ada kualiti sikit lah kan. Itulah kalau saya sebenarnya orang lain kalau masuk kedai pancing dia jadi gila barang pancing kan. Ambil bawa 1000 habis 1000 untuk beli barang pancing. Kalau saya masuk hardware, rambang mata lah, macam tu lah cerita. Kadang-kadang tu lah banyak sangat tool yang shock-shock saya tengok kan. Okey, jom start potong. Pastikan kita punya rapat, teruskan potong. Tengok dulu kita punya power, kita punya wire ni okey tak okey. Tengok keliling, okey semua okey. Start. Lupa lagi. Okey. Okey, jadi dah settle lah. Sekarang kita pusing balik kita punya board. Jadi saya dah dapat lah ukuran yang saya nak, 2328. 2328. So kat sini saya dapat lah 2328. Atas bawah pun lebih kurang je 2328. Okey, cantik. Okey. Jadi saya ingat sampai kat sini dulu. Inilah yang saya nak kongsikan tu. Cara kita nak gunakan sekelesor. Mungkin ada ramai lagi yang tak pernah tahu. Mungkin dia nak potong, main potong je kan. Tapi kat sini saya share sikit je lah cara dia. Okey. Saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Nanti kalau tuan-tuan berminat apa-apa tool yang saya pakai dalam video ni, nanti saya sharekan link. Tuan-tuan boleh tengok ke sana lah. Okey. Sampai dekat sini dulu perkongsian saya. Saya harap video saya ni sedikit sebanyak membantu lah. Alright, jumpa lagi di lain video lah insyaAllah. Kalau ada nyawa pula. Kalau dipanjangkan umur lagi. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi.